Okey guys, model RM4 bihun RM1, nasi lemak tak ada sambal RM1, nasi lemak sambal ni RM1, ni RM1. Ni bihun ni kongsi tadi. Pagi ni sarapan dengan ni budak ni. Sedap. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Assalamualaikum. Hari ni berapa masa ni? 21 22 hari bulan Jun 2025. Tengok kita baru ditinggalkan. Tengok apa sudah jadi. Tak tahu binatang apa. Tapi inilah hakikatnya. Nampak? Dah dipatahkan. Sama ada ribut ataupun apalah. Ni aku rasa ribut ni. Kalau tidak dia nak naik tinggi ni, nampak ni. Patah. Lagi satu aku nampak satu benda yang pelik hari ni. Tengok dah cerah sana kan. Jom kita tengok aus. Akhirnya pokok sawit yang aku tengok tadi tumbang dah guys. Dah tumbang. Tapi Alhamdulillah, nak jadikan cerita, dia tumbang betul ke arah yang kita harapkan lah. Tengok. Dia tak kena pokok durian ni. Allahu Akbar, maaf si Tuhan. Memang cantik tumbangnya guys. Memang ke sana. Ini tak tahu lah dia danau ke apa kan. Tumbang. Dia sikit nak tumbang. Oh ni yang buat dia lambat kat ni. Ada sampai hari ni. Ya. Jadi kita biar je lah. Ingat nak meracun area sini tadi. Dah tumbang. Alhamdulillah. Ini pokok ni dah 4 tahun bro. 4 tahun dah. Tengok. Dia ni. Dia sepatutnya naik lain ni. Ini badahan ni. Tak tahu lah macam mana nak buat. Kalau ikutkan yang ini lah. Sengking. Tapi sini kalau air bah, apa pucuk ni? Kalau air bah, nak kat bawah tu lah. Ini dalam 2 meter. Pokoknya pun cantik dulu guys. Patah banyak kali. Tengok. Itu pun tak pulih lagi tu. Biarlah. Biar. Sayang. Ini kita nak meracun. Ingat nak meracun kulat. Tak apalah, kita tengoklah mana yang boleh dulu. Kita racunlah apa yang sesuai. Air ada. Tu cantik.
Okay. Hello. Ni budak ni mandi dekat anak sungai ni, nampak? Seronok tak seronok. Sejuk dah air dia. Best tak? Kamu nak terjun tak? Takut? Okay guys, kita baru selesai meracun hari ni, tapi yalah, nak mandi lah sekejap lagi. Sekejap. Lepas kita racun ni, pokok dah start datang balik lah. Dan patahkan pokok air dekat belakang tu. Tapi ni pokok duri hitam kita tempoh hari. Tengok. Dah keluar pucuk baru guys. Memang padu lah. Ini esok ni tak lama lah ni. Tengok dah terang sikit kan. Pokok akan datang lagi. Tengok dia akan naik ke dahan ni. Kurang-kurang dekat sini dia akan patah. Sabar je lah. Dapatlah. Kau nak buat kan. Tengok walaupun patah-patah, pokok tu tak besar juga. Mandilah cepat. Mandi. Yalah mandilah dulu. Lepas kamu mandi, ayah mandilah. Tutuplah burung tu. Ayah nak ambil gambarmu. Tutup burung. Dengan cebok. Tutup dengan cebok. Tutup dengan cebok. Seksinya.